Baik, terima kasih rakan segas di Wisma bernama Global Al-ASEAN bersama saya Hafizuddin Yusof. Kita mulakan dengan perkembangan terkini dari sidang kemuncak. ASEAN dan Korea mampu membentuk satu ekosistem yang memacu peluang baharu, memupuk pertumbuhan inklusif serta memperkukuh pasaran terbuka dengan menggabungkan potensi pertumbuhan ASEAN dan kekuatan republik itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan antara blok serantau ini dan republik itu yang terjalin selama lebih 3 dekad adalah dibina berasaskan kepercayaan dan rasa hormat bersama serta membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Pada 2024, nilai perdagangan antara ASEAN dan Korea melebihi 200 bilion dolar Amerika Syarikat, mencerminkan kekuatan serta daya tahan hubungan perdagangan kedua-dua pihak. We are meeting at a time of technological disruption, strategic competition, fragmented supply chains. But amid these forces, ASEAN and the Republic of Korea stand out as nations that progress must come and can be enhanced through collaboration and cooperation. Mesyuarat itu dipengerusikan bersama oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang turut dihadiri pemimpin ASEAN lain. Lee juga dijadual menghadiri sidang kemuncak ASEAN Campur 3 ASEAN Plus 3 ke-28 bersama Jepun dan China bagi membincangkan usaha memperkukuh kerjasama serantau yang lebih luas.